So terlebih dahulu saya mengucapkan berterima kasih kepada Finas yang menyambut seruan kita untuk memperkasakan OKU dari segi sudut kreatif, dan juga terima kasih juga kepada kata orang tu membantu dari segi melaksanakan hasrat kita untuk melaksanakan sama-sama untuk kan ini adalah satu program yang pertama kita buat untuk memperkasakan OKU dari sudut vokal dan juga lakonan radio. So siapa-siapa nak tahu, kita tunggu hasil bingkil nanti bagaimana mereka-mereka ni. Okay, terima kasih. Lebih dahulu terima kasih kepada pengacara majlis, kepada semua rakan-rakan media dapat hadir, dan terutama kepada Cik Azmi daripada Suara TV yang dia intention so sangat murni, sebab saya rasa perkara ini pernah dia bincangkan pada saya daripada tahun lepas lagi tentang nak melibatkan golongan OKU dan bagaimana kita boleh membantu golongan tersebut. Dan untuk sebelum saya memulakan, terima kasih juga kepada Datuk Fauziah Nawi, cikgu yang sentiasa dia ada keinginan untuk masih lagi mencurahkan ilmu kepada orang industri. Saya rasa saya kena acknowledge this to public. Datuk juga sekarang ni kita kena jadi contoh kan, Datuk masih lagi melanjutkan pelajaran kan, buat research, lepas tu mencurahkan ke dalam industri, at the same time masih lagi aktif dalam industri, berkarya. Saya rasa ini menjadi satu motivasi lah kepada kita semua. So, terima kasih kepada Datuk kerana dapat juga bersama dalam projek yang Encik Azmi dan Suara TV inginkan. Dan juga kepada kita punya doktor, kita punya panggil apa ya, industri partners lah kan, Ibril yang strategi partners, dan juga mantan JJKN yang turut serta, yang mempunyai pengalaman dari segi penyampaian radio dan sebagainya untuk dalam projek ini. Okay, sebenarnya mungkin saya cerita sikit lah, sebab skrip pun tak ada apa kan, saya hanya spontan. Cik Azmi approach saya tahun lepas lagi. I think satu projek yang menyentuh, iaitu tahun lepas beliau dengan tim Suara TV telah mengadakan takbir raya bersama OKU. Saya rasa memang unik lah. So saya macam, kenapa Finas tak buat? Macam tu lah. Dan dibuat kat sini kan. Kita buat dekat 2 kali. Kita buat dekat TNB, Masjid TNB. lepas tu second kita buat dekat Masjid Wilayah Putrajaya. Saya rasa memang unik kan, takbir raya golongan OKU. Tahun lepas ni kita punya artis-artis yang OKU pun boleh turut serta kan, kita masuk RTM, why not? Contoh yang itulah kan. Dan selepas itu memang ada beberapa perbincangan dengan Cik Azmi. Memang dia ada idea yang dia inginkan kerjasama dengan Finas, iaitu pada hari ini untuk kita lancarkan program latihan to the public. Sebab tu tahun lepas Finas dah mula buat program-program belia. Orang bertanya, kenapa Finas buat program belia? Adakah ini bawah PBS? Tapi kita dari sudut pembangunan kandungan kan, sebab kita tahu golongan belia mereka perlu juga didampingi, kerana mereka merupakan kita punya future punya pelapis-pelapis yang akan masuk industri. Sama juga dengan apakah yang hasrat Cik Azmi dengan tim ingin bawa, iaitu berdampingan dengan golongan-golongan belia yang ada kreatif. Saya rasa orang kreatif ni semua ada, tak kira lah daripada yang di bandar, di luar bandar, di Sabah, Sarawak dan sebagainya pun ada kreativiti. Hari ini kita nak mencukupkan the full ecosystem lah, masa di mana golongan OKU yang ada minat seni pun dapat datang dan kita guide
properly. Kita sentiasa ingin cari peluang ataupun mendapatkan pandangan daripada industri, pandangan daripada rakyat, apa yang perlu kita buat untuk jadi impact. Saya rasa itu penting. Saya rasa tahun ini YB Datuk Fahmi dah tekankan kepada semua agensi di bawah Kementerian Komunikasi, setiap kita lakukan tu kena ada impact. Kita tak faham kerajaan sekarang ni dah berjaya mencapai berapa kejayaan. Iaitu contohlah ni luar pada skop ni, iaitu kita punya ringgit telah jadi kukuh dan berbagai insentif telah dilaksanakan SARA dan sebagainya. So sekarang ni kita kena pastikan setiap program kerajaan tu termasuk Finas memberi balik kepada rakyat. Give back to the industry, rakyat, society balik. So inilah dia di mana Finas pun kita kena pastikan yang kejayaan orang industri daripada komersial dan sebagainya kita bagi juga kepada golongan-golongan seperti OKU. It's part of the ecosystemnya, including macam CSR. But then I feel benda ni beyond CSR. Kerana contoh-contoh yang kita dah nampak dah, orang-orang seperti ini memang ada bakat, dan mereka perlukan satu platform. Satu adalah through latihan, dan keduanya bakat-bakat ni di mana Datuk Fauziah Nawi dan berbagai mentor ni boleh guide mereka masuk dalam industri. Itu penting, kan? At the end of the day, it's about kerjaya, career, motivation dan sebagainya. So bagi Finas dan mewakili perbadanan ahli perbadanan board, kita menyokong inisiatif ini, terutama dengan strategi partners. Saya pasti strategi partners pun ada dia punya kelebihan dari segi technical, assistant, dah tahu dah selok belok bagaimana, dan combination ni memang penting, kan? So walaupun saya belum pergi really duduk dengan Cik Azmi in detail, tapi saya dah nampak dah kalau kita betul-betul buat this properly, we get, I think kita dah ada Al-Hijrah, RTM. I'm sure there's many more partners will come in after today's punya press conference. So sekali lagi saya mengharapkan projek ini bukan setakat one off. Kita kena perbanyakkan lagi. Tahun lepas kita dah ada satu program STAR di mana kita membantu golongan-golongan senior veteran kita mendapat dana dan berlakon balik dalam telemovie dan sebagainya. Dan kali ini untuk golongan OKU pula. Kenapa saya memilih IBRI? Sebab saya lihat sebab sebelum ini saya pernah membuat liputan untuk IBRI ni dilancar oleh Menteri Agama, diberi kepada guru-guru Al-Quran untuk belajar Al-Quran melalui IBRI. Kalau kita lihat apabila kita melihat Al-Quran Braille, kalau kita lihat depan itu adalah menunjukkan 30 juzuk, sangat tebal dan sangat costly. Tetapi apabila transfer kepada laptop yang depan, satu buku dengan berat 8 kilo. Tetapi apabila guru mengaji itu untuk membawa belajar Al-Quran hanya sekadar ini, so 30 juzuk. Dan saya lihat benda ini, kenapa kita tidak alihkan bukan hanya kepada Al-Quran juga, tetapi industri kreatif, terutama filem. Sebab industri filem ada juga orang OKU yang boleh berlakon, terutama kepada orang buta, kan, yang mempunyai suara sedap. Kita train dia bagaimana mereka nak membaca skrip. Costly untuk bawa paper untuk IBRI tu, cost memang sangat, lebih kurang dalam 3,000 ke 5,000 satu helai, dengan di depan tu tak berata dia, dan paper dia memang ada paper khas. Tetapi apabila kita bersama dengan IBRI ni, automatically dia lebih memudahkan membaca skrip. Dan kelainannya adalah daripada IBRI ni, kita sendiri orang normal tak tahu baca IBRI, tetapi dia boleh transfer kepada words. Lepas ni Datuk boleh baca IBRI, tetapi dia keluar daripada words. Kalau sini kita tak tahu biji-biji ni.
Tetapi macam katalah Datuk nak Finas nak ambil orang buta untuk berlakon dalam projek Finas. So dia mencari untuk braille. Tetapi apa yang telah di-type melalui words transfer ke mesin ini, automatically dia terus jadi braille. Itu bagi saya kenapa saya tak mulakan dulu menunjuk bahawa e-braille ini boleh digunakan saja bukan untuk Al-Quran tetapi untuk industri kreatif.